Ya ke? Dia boleh give dia. Ini tak, dia kita nak wrapping dulu lah. Dia tak bergerak. Nak bantai. Yang kedua. Lepas tu kita terus wrap. Yang ni. Yang ketiga. Ya ke? Yang kedua. So motor ni kita nak cut. Motor ni kita nak post dekat mana ni? Selangor. Customer kita ni duduk Selangor. Nak post motor ni. Nama customer ni Roshidi Abdul. So yang ni kita nak post dekat Selangor. Wrapping dulu motor ni. Yang ni motor kelas. Kalau korang berminat boleh je klik dekat bawah. Dia kata dia minat boleh nak stay apply lah loan. Nak try apply loan. Alhamdulillah loan pun dah lulus. Proses loan motor ni tak ambil masa lama pun, sekejap sahaja. Abang ni kata pula tadi dia tak boleh nak walk in ambil. Ada masalah lah. Boleh post pada depan rumah seluruh Semenanjung Malaysia kecuali Sabah, Sarawak, Langkawi je tak ada penghantaran. Ni alright, dah siap. So kita repeat kepala dia. Astagfirullahaladzim, tak baik dah. Pada yang ni mungkin dah siap vantis. So dah siap. Kalau kita dah siap wrapping motor ni, kalau korang berminat boleh klik apa yang ada kat bawah. Okay, bye bye.